So alhamdulillah pagi ni kita ride ke Penang. Jam sekarang pukul 8.25 pagi. Matahari pun hari ni alhamdulillah cuaca elok. Kalau tengok pada cuaca tu, ramalan mengatakan bahawa sehingga petang ni cuaca elok. Alhamdulillah. So kita ambil lah kesempatan ni untuk ride panas enjin kita. Okay. Untuk sesi kali ni saya nak kongsi lah kepada anda semua sebab saya bertukar daripada X-Max 250 V2 kepada Honda CB650R. Okay. So ni je saya punya sharing, saya punya pendapat saya sepanjang saya menggunakan skuter X-Max V2 dan sebab saya beralih kepada motor CB650R. Okey. Kita mulakan yang pertamanya, kenapa saya tukar? Mestilah kenapa saya tukar kan? Sebabnya saya tukar motor X-Max tu kepada CB ni. X-Max ni dia bagus. Okey, dia bukan tak ada kebaikan, dia ada. Okey. Cuma apa yang bila saya dah naik, saya rasa memang saya pun memang nak beralih sama kan, nak tukar motor lain. Satu dia adalah disebabkan dia punya seat motor X-Max V2 ni. Tak tahulah yang dah pakai V1 mungkin dia ada share pengalaman lain. Saya pakai V2 lah, saya cerita pasal V2. Seat dia Allahu Akbar, punya lah kerah. Saya bawa isteri saya duduk di belakang. Dia kata selesa bang. Memang selesa. Tapi bila turun motor tu memang rasa jugalah, dia kata. Kerasnya tu dia lah. Memang. Lepas tu saya bawa kawan saya pergi makan nasi kandar kat Penang ni. Balik mai. Biasalah naik jambatan ni kan ada terentak sikit. Bila dia kena terentak tu kata, motor ni kerasnya turbo dah. Duduk belakang pun rasa terentak dah. Kita duduk bawa ni dah duduk tahu dah memang keras kan. So bila dia naik tu tahu kerasnya dia lah. Okey, lepas tu pula saya kata okey lah, tu dua orang dah. Lepas tu bapak saya pula naik. Bapak saya duduk belakang, saya bawa dia pergi pusing-pusing kat dekat tu. Dia kata motor hang ni memang keras betul turbo dia lah. Ni kalau aku nak pejuh tak boleh ni, dia kata. Aku dekat-dekat gagah ni pun rasa pedih juga ni, dia kata. Kangkang ni kan. Buat keras. Nak kontor kan. Dia asal macam tu. So kita duduk depan tu dah asal dah. Sama lah keras dah. So bila saya tengok balik, banyak je orang yang tukar dia punya seat. So kalau tukar seat pakai comfort seat tu, banyak yang kata okey lah, sedap lah kan. Cost seat tu harga lebih kurang 1,800. Kalau tak silap saya 1,500, 1,800 kot. Kalau hak murah ni ada je, hak murah sikit kan. Hak yang bukan original comfort seat Euro tu, okay, 1,800. So kalau saya nak naik sedap, saya kena tukar seat tu. Apa yang jadi lagi, saya ride pi ke Danok. Saya naik ride pi daripada Danok, rumah saya di Kulim. Saya ride pi Danok. Saya cuma berhenti isi minyak lah. Seorang solo ride macam ni lah, solo ride kan. Rasa tagak pinggang. Tagak pinggang tu skuter ni tak tahu lah, tinggi saya 1.7 1.73, 1.72 tu. Tagak pinggang tu. Seat dia keras pula. Lepas tu kita kan duduk semua macam duduk atas kerusi. Macam kita punya kedudukan tu sofa L kan. Tangkap pinggang straight macam tu. Balik naik motor tu sakit pinggang. Lepas tu duduk rumah, aku naik motor ni aku sakit pinggang tu ni. Tak apa lagi. Balik daripada Danok nak balik ke Penang tu, saya naik motor tu. Masa tu saya memang terasa sangat. Direct daripada Danok Kok Diang lah kan, Changlun. Daripada Changlun saya terus ke, masa tu berhenti di mana? Saya berhenti dekat R&R Gurun nak isi minyak. Masa tu dah pedih lah. Dia sofa macam pengkok kita tu.
punggung kita tu orang tampak tau. Oh pedih dia tu. Oh lepas tu isi minyak, body set, okey kot, jalan lah. So saya pun shoot. Masa tu kebetulan nak balik awal sikit, malam tu ada program. Saya ride balik sampai dekat dengan apa nama R&R Tikan Batu kot. Nak sampai R&R Tikan Batu tu rasa ya Allah lamanya. Oh, tu rasa lama dia tu. Rasa macam oi aku ni rasa macam nak lompat dari motor ni. Punya rasa pedih dia tu. Jenuh hijah nak tahu tu. Sat kiri, sat kanan, sat kiri, sat kanan, rasa oi pedihnya. Dalam kepala dia fikir, oi aku nak tukar motor lah cara ni, pedih tak tahan. Masa sebelum tu orang tua dah dua abang dah pedih. Ikut dekat-dekat, bini pun kata, oi pedih kat abang, dia kata. Kan kita pun oi pedihnya. Masa tu dalam kepala dia fikir aku nak cari motor lain dah. Yang boleh fikir nak cari motor lain tu, masa tu dah kebetulan memang ada B-Full dah. Dia mula lagi nampak lagi besar. Tu sebab yang pertama lah, seat. Yang kedua, absorber belakang. Absorber belakang. Tak tahu lah kan, kerah ya Allah. Nak bagi lembut, sat lagi sangkut. Tak bagi lembut kan kerah. So kalau nak tukar absorber belakang, banyak orang nak pakai Profender tu kan macam banyak dah pakai yang Profender. Kalau pakai Profender harga ada kot 1000 lebih sebenarnya, 1500, 1600. Okey, mungkin saya silap. Ada yang kawan-kawan S-Max yang pakai. Plus campur dengan fork depan nak bagi lembut, sedap, elok. Absorber depan pun kena buat lebih kurang dalam 400 ke 600 kalau tak silap lah. So set untuk Profender tu depan dan belakang plus minus around dalam 2000 lebih, 2000 lebih. Saya dalam kepala mula dah duduk cengok. Yang ni 2000 lebih, hak tu 1008 tu dah lebih kat 3000 kat 4000 lah. Dua benda tu, tiga benda lah kan. Fork depan, absorber belakang, seat dah dekat 4000 lah. Dah dekat dalam kepala. Makan modal. Okey, kalau nak sedap lah kan. Lepas tu habis tu, yang apa kata nak lagi cengkam dan sedap lagi, dia punya tayar kena tukar. Tayar kena tukar lebih kurang dalam 600 rasanya S-Max, kalau tak silap lah So saya congok main, weh aku kalau nak naik macam ni kurang-kurang kena 5000 ni kan. 5000 punya model keluar untuk X-Max V2 CC 250. Dia bila kita congok tu mula lah kan, aku congok main, banyak tu aku kena tukar, banyak tu aku kena tambah kan. Banyak tu punya tukar, banyak tu punya kena tambah. Mula lah dia kata ini ni cara ni. Aku tambah sampai dah dekat 5000. Motor aku duduk dekat 250 tu juga. Duk kata aku tambah 5000, motor dekat 250 juga. Dah lah X-Max saya beli masa tu dah 27000 lah. Kebetulan saya dapat 27000 sebab saya kira lapis awal yang dapat lah. Saya tunggu motor tu kat 4 bulan kak. Sebab kebetulan masa saya masuk booking tu, masa tu motor tu tak launch lagi. Saya masa tu booking S-Max V1. Kata kalau dapat V1 pun tak apa lah, tak kisah pun kan. Yang penting dapat motor je. Kebetulan masa saya dah masuk booking tu, dapat motor V2. Motor V2 masa saya pakai tu baru keluar lebih kurang dalam 2 bulan. Baru launch 2 bulan saya terus dapat. So saya waiting masa dia dah keluar tu 2 bulan. Sebelum tu lagi dah 2 bulan. So 4 bulan dapat pakai motor tu. Dapat masa tu 27000. So kalau tambah pin dekat dah jadi 27000, tambah 5000 dekat 32000 dah. Dalam kepala, oi ni makan modal dah dekat 32000 dah. Aku sisi duk 250 lagi. Kan lesen ada B-Full dah. Takkan aku nak pakai S-Max ikut. Dia mainnya macam lah. Dia buat calculation, dia buat kira bagai. Cara ni tak boleh. Lepas tu bila congok mai, kata halalang aku tukar kunci je lah. Dan nak jadi rezekinya lagi, X-Max V2 saya tu dapat jual dengan harga 27000 juga. Beli 27, jual pun 27. Untung tu pakai X-Max ni. So pada owner X-Max jangan risaulah, motor kita tu memang ada harga. Ada harga sungguh. Bayang tengok, saya dah pakai 6 bulan motor tu.
mileage dah 5,000 kan. Sajalah letak harga kan. Orang pun tengok-tengok motor saya, yalah motor baru, kita pun jaga motor. Keluar pun kadang-kadang weekend, pakai pergi kerja pun kadang-kadang kan. Ya pun tengok motor tu betul, oi eloknya, serupa macam keluar pada showroom lah kan. Mileage 5,000 pun tak tahu apa. Minyak pun kita pakai minyak apa, minyak tin tu, Yamaha tu. So dia pun tengok-tengok tu, kata tak apa, ambil terusan. Kata bang, masa saya nak pergi beli motor ni, dia tengok-tengok motor saya, bang motor abang saya tak payah tengok dah bang, motor abang memang motor condition baru, waranti pun dah lagi, saya tak payah risau bang. Dan ni abang tengok motor saya ni, CB650 ni, abang tengok okey ke tak. Dia pun tak kata apa. Saya pun tengok motor ni belik sikit lah, try test ride apa semua tengok. So itulah sebab kenapa saya jual X-Max V2 tu kan. So yelah, banyak juga faktor-faktor dia. Kalau tukar pun duk teratu juga, macam tu lah. Tapi kalau saya pun ada setakat lesen 250 je, saya rasa saya tak tukar kot. Saya pun sanggup lah keluar 5,000 tu. Dah memang kita tak pergi mana dah, pakai tu je. Tapi dah sebab kita nak jual, dah pick up dalam kepala ada motor cc besar lagi, itu yang tukar pakai motor ni. Okay. So saya pun nak ambil CB650R ni. Saya pun buat kajian dulu lah kan. Kita buat research sikit nak beli motor ni kan. Okay. So buat kajian beli motor ni, baca di antara horsepower motor ni, di antara yang tertinggi lah kalau nak dibandingkan dengan MT-07, nak dibandingkan dengan Triumph Trident 660. Okay. Motor ni bolehlah tengok dekat review motor-motor luar negara kan. Jepun review memang saya nampak banyak pro kepada motor ni. Dia pun looks dia cantik kan, bulat depan, ala-ala sports cafe. Tapi ni motor ni dia panggil New Sports Cafe kan. Lepas tu satu lagi lah, dia 4 dapur. Nak try rasa pakai motor 4 dapur, duk bunyi, oi, dia geram betul bunyi motor 4 dapur ni. So pakailah motor ni 4 dapur. Lepas tu dia ada traction control. Okay, dia ada ABS depan belakang, 4 dapur lagi kan. Looks pun cantik. So itulah, horsepower pun tinggi, top pun okey kan. Kalau untuk high speed memang setakat ni tak goyang lah. Absorber depan belakang dia pun nice. Okay, absorber depan belakang dia depan pakai shower kan. Pakai absorber shower. Bila saya bawa daripada X-Max tukar main naik ni kan, absorber shower, ya Allah sedapnya, rasa nikmatnya. Pasal apa? Naik X-Max kerah kong, orang kata kan. Kena naik hak yang ni, dia punya absorber lembut, ya Allah sedapnya naik motor. Tidak X-Max ke langgar lain kuning gedegang. Barulah rasa naik motor tu sedap sikit kan. Lepas tu itulah salah satu sebab saya review semua. Lepas tu body position dia tak terlampau tunduk sangat. Awal-awal tu saya pasang bar riser sebab rasa macam tunduk lah kan. Kita naik X-Max tegak, lepas tu nak rasa macam nak tegak juga lah. Pasang bar riser, sebulan dia pakai bar riser tu. Apa jenis bar riser beli kat Shopee, walaupun tulis CB650 punya bar riser, dia bukannya ori pun kan. Pakai tak lama, lepas tu dia trip dalam apa ni bar riser tu, dia loose sebab apa, kunci ketat dah. Lepas tu masa nak dekat sisi minyak, nak isi minyak, tolak loose, dia handle dia bergerak, handle tu loose bergerak. Oi bahaya macam ni. So pi balik bawa motor kat kedai, bawa pun takut-takut juga lah sebab dia loose lah kan. Bawa memang slow gila. Pi buka balik handle bar riser tu, dah kali pakai standard balik. So bila pakai standard balik, bila duduk rasa macam selesa juga lah, tak ada lah teruk sangat. Masa mula-mula pakai bar riser tu rasa lagi selesa lah. Tapi angin memang kuat gila, kena kat dada kan. Pakai bar riser sebab dia tegak. Bila pakai ni rasa macam okey sikit lah. Okay. So itulah kenapa saya beli Honda CB650R ni. Dan saya beralih daripada
X-Max V2. So itulah pengalaman yang saya boleh share kenapa sebabnya saya jual motor X-Max V2 kepada saya tukar Honda Civic 650R. Okey, itu sebab sikit tentang pengalaman saya. Dan insyaAllah pada masa akan datang saya share lagi video kepada anda semua. Dan jangan lupa share dan subscribe. Assalamualaikum.